Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sedesa. Saya Mia Sarah Aisyah melaporkan secara langsung dari Sedesa bagi kejohanan merentas desa peringkat sedesa kali ke-13 tahun 2025. Kejohanan tahunan ini telah menarik penyertaan lebih daripada 700 orang murid sedesa yang bersaing dalam pelbagai kategori umur. Acara pada hari ini dimulakan dengan sesi senam aerobik sebagai aktiviti pemanasan badan sebelum peserta dilepaskan mengikut kategori masing-masing. Laluan merentas desa kali ini mencabar kombinasi laluan berbukit, mendatar dan larian lurus yang menguji daya tahan fizikal para peserta. Dalam perkembangan terkini, beberapa peserta telah berjaya menamatkan larian mereka dengan catatan masa yang memberangsangkan. Sorakan dan sokongan daripada rakan-rakan serta guru-guru turut membakar semangat para pelari untuk menamatkan perlumbaan. Bagi mendapatkan pandangan lebih lanjut mengenai kejohanan kali ini, bersama saya sekarang ialah penolong kanan kokurikulum sedesa iaitu Cikgu Zanaria binti Zakaria. Assalamualaikum Cikgu. Bolehkah Cikgu kongsikan sedikit tentang penganjuran kejohanan merentas desa kali ini? Penganjuran kejohanan merentas desa kali ini adalah kali yang ke-13 dilaksanakan di Desa Aman, dan murid-murid semua yang terlibat adalah tahun 4, 5 dan 6. Kejohanan kali ini kita lakukan hanya satu kali latihan dan terus kepada kejohanan sebenarlah, dan murid-murid semua saya lihat sangat bersemangat dan melibatkan diri secara aktiflah untuk kejohanan kali ini. Baiklah Cikgu, bagaimana pula pihak sekolah melihat impak kejohanan ini terhadap murid-murid sedesa? Okey, impaknya adalah murid-murid dapat melibatkan diri secara aktif lah. Ramai yang kita daripada 1,000 murid tu hampir 99% yang datang untuk menyertai kejohanan kali inilah. Dan daripada sini kita dapat melihat murid-murid yang berpotensi dan bakat mereka akan diketengahkan ke peringkat MSSD akan datang. Baik, terima kasih atas perkongsian Cikgu. Kepada sekalian selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Demikian sahaja laporan langsung daripada saya, Mia Sarah Aisyah, wartawan studio Antariksa. Kejohanan ini bukan sahaja menguji keupayaan fizikal para pelajar, tetapi turut menyemai nilai-nilai kesukanan dan daya juang yang tinggi.
peluh keringat tidak terasa. Demi kejayaan usaha diganda, sukan menyatu kita semua. Semoga berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sedesa.